Korea Utara adalah salah satu daripada beberapa negara yang tidak boleh dimasuki secara bebas. Pelancongan hanya dibenarkan dengan ditemani pemandu pelancong kerajaan secara eksklusif dalam kumpulan terancang dan mengikut laluan yang dipersetujui dengan ketat. Kemasukan boleh melalui China di mana semua visa diuruskan melalui agensi khas dan permohonan secara langsung tidak dibenarkan. Penyimpangan dari laluan dianggap sebagai pelanggaran undang-undang. Pada hakikatnya, negara ini tertutup dari dunia luar sama seperti pada pertengahan abad ke-20. Pemeriksaan sempadan bukanlah formaliti semata-mata, tetapi satu tindakan intimidasi. Semua barang peribadi diperiksa, termasuk pemacu kilat, gambar-gambar, aplikasi dalam telefon, buku-buku dan bahkan skrin latar. Apa-apa objek dengan simbol keagamaan, gambar pemimpin negara lain, apatah lagi pemacu kilat dengan video asing, boleh menjadi sebab untuk disoal siasat. Pada tahun 2014, seorang warga Amerika telah ditahan kerana meninggalkan Bibel di sebuah hotel. Di negara itu, segala-galanya yang tidak selaras dengan ideologi rejim adalah dilarang. Pelancong hanya dibenarkan melawat tempat-tempat terpilih dengan teliti di Pyongyang seperti fasad yang diperbaharui, kawasan kejiranan baharu, dan restoran kosong yang seolah-olah terhenti, jalan-jalan bersih, bangunan dicat terang, namun suasana terasa buatan kerana penduduk tempatan tidak masuk kafe, tidak membeli belah, maupun berinteraksi dengan pelawat. Segala yang anda lihat hanyalah sebahagian daripada paparan pameran yang dibina dengan teliti dan melangkah keluar dari laluan adalah dilarang, kerana kota itu memainkan peranan sebagai hiasan untuk meyakinkan akan kemakmuran yang tidak wujud. Kedai-kedai yang dipamerkan kepada pelancong menyerupai pentas teater. Di rak-rak tersusun barangan, buku, mainan, makanan tetapi tiada pembeli. Harga tertera dalam mata wang khas untuk warga asing dan penjual tidak selalu membenarkan pembelian barangan yang dipamerkan di tingkap pameran. Ini bukan ekonomi yang berfungsi, tetapi sebuah persembahan. Di bahagian sebenar negara itu, kedai-kedai beroperasi menggunakan sistem kad, pilihan barangan adalah terhad dan tiada siapa yang pernah mendengar tentang hiasan dalaman seperti itu. Pelancong ditunjukkan ilusi kehidupan normal. Setiap pelancong ditemani oleh sekurang-kurangnya 2 orang, secara rasminya pemandu pelancong, tetapi sebenarnya pegawai keselamatan negara. Mereka tidak berganjak walau selangkah, tinggal di hotel yang sama, makan di meja sebelah, malah mengawal ekspresi wajah. Berlama di tingkap, tertinggal daripada kumpulan, bertanya soalan kepada penduduk tempatan, semua ini mencetuskan reaksi segera. Tugas mereka bukan sekadar memberi maklumat, tetapi memastikan orang asing tidak melihat perkara yang tidak sepatutnya dan tidak menyimpang daripada rancangan. Pengiringan ini lebih kepada pengawasan daripada bantuan. Di Korea Utara, anda hanya dibenarkan mengambil gambar apa yang telah diluluskan terlebih dahulu. Dilarang keras mengambil gambar anggota tentera, tapak pembinaan, rumah usang, orang berpakaian serba kekurangan, ladang, kereta lama dan banyak lagi. Malah gambar yang diambil dengan baik pun boleh menjadi masalah jika, contohnya, ia menunjukkan monumen yang terpotong dalam bingkai. Telefon dan kamera mungkin diperiksa selepas anda bersia-sia. Gambar yang tidak lulus tapisan akan dipadamkan di bawah pengawasan. Dalam sesetengah kes, peranti akan dirampas sepenuhnya. Mengunjungi monumen Kim Il-sung dan Kim Jong-il adalah kemestian dalam setiap program pelancongan. Keengganan untuk tunduk hormat dianggap sebagai penghinaan terang-terangan. Pelancong akan diajar bagaimana untuk berdiri, bilakah masa yang sesuai untuk tunduk hormat dan cara mengambil gambar. Pelanggaran etiket ini telah mengakibatkan kes pengusiran dan penahanan. Monumen-monumen ini bukan sekadar seni bina, tetapi merupakan elemen utama kultus negara. Penghormatan terhadapnya bukanlah hak, sebaliknya kewajipan bagi semua orang, termasuk pelawat. Perarakan tentera yang ditunjukkan di televisyen Korea Utara dan dalam berita antarabangsa adalah alat propaganda utama. Ia melibatkan puluhan ribu askar, kenderaan berperisai, peluru berpandu balistik dan kumpulan besar yang teratur membawa bendera. Latihan berlangsung selama berminggu-minggu. Bagi rejim, ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatan tentera, mengerahkan penduduk dan menakutkan musuh luar. Malah pelancong, jika bernasib baik, boleh menyaksikan latihan itu seperti sebuah pertunjukan tetapi dengan senjata sebenar. Di luar Pyongyang, dunia yang sama sekali berbeza. Jalan raya rosak, tiada elektrik, infrastruktur usang, buruh kasar dan perjuangan untuk terus hidup.
Orang ramai hidup dalam keadaan yang sukar dibayangkan pada abad ke-21, memanaskan rumah dengan kayu api, membajak tanah tanpa jentera, makan bubur jagung dan rumput. Bekalan elektrik sering terputus. Perkhidmatan perubatan hampir tiada. Pelancong dilarang meninggalkan ibu kota justeru kerana di luar batasannya tersembunyi skala sebenar kemiskinan. Makanan diagihkan secara catuan. Daging hanya mencukupi untuk hari perayaan. Makanan ruji terdiri daripada nasi, jagung dan sisa kacang soya. Orang di kawasan miskin makan apa sahaja yang boleh didapati, daun, rumput, bubur air. Pasar terbuka dilarang secara rasmi tetapi beroperasi secara haram. Sesiapa yang berdagang boleh dihukum penjara. Bantuan kemanusiaan diterima dari luar negara tetapi hampir tidak sampai ke kampung-kampung. PBB menganggarkan jutaan orang hidup dalam kekurangan zat makanan yang kronik. Pendidikan ketenteraan bermula di sekolah. Kanak-kanak memakai pakaian seragam, mengambil bahagian dalam perarakan dan menghafal slogan. Di peringkat tingkatan atas, persiapan wajib untuk berkhidmat. Selepas tamat sekolah, perkhidmatan tentera menanti sehingga 10 tahun untuk lelaki dan kira-kira 7 tahun untuk wanita. Askar sering digunakan di tapak pembinaan dan kerja pertanian. Disiplin ketenteraan menjadi sebahagian daripada seluruh kehidupan. Selepas demobilisasi, ramai yang terus bekerja dalam struktur di mana semuanya tertakluk kepada arahan dan hierarki yang ketat. Mengikut laporan aktivis hak asasi manusia, terdapat sehingga 30 kem buruh di Korea Utara. Puluhan ribu orang ditahan di sana, daripada pembangkang sebenar hingga mereka yang sekadar bergurau, disyaki melakukan kesalahan atau merupakan ahli keluarga suspek. Keadaan di sana tidak berperi kemanusiaan, kelaparan, kerja keras yang memenatkan, tiada kemudahan perubatan dan pukulan yang kerap. Kes kematian akibat keletihan melampau telah disahkan. Hukuman dijatuhkan tanpa perbicaraan. Kem itu bermakna pembisuan seumur hidup. Rakyat dilarang mengakses internet global. Sebagai ganti, mereka mempunyai rangkaian dalaman, Kwangmyong, di mana hanya laman web kerajaan dan bahan pendidikan tersedia. Tiada Google, YouTube, aplikasi pemesejan atau berita dari luar. Malah artikel saintifik turut ditapis. Penggunaan internet luaran dihukum seperti pengintipan. Hanya golongan atasan kerajaan dan saintis yang disahkan mempunyai akses terhad ke rangkaian di bawah kawalan penuh. Muzik pop Korea Selatan, filem Amerika, animasi Jepun, kesemuanya adalah barangan selundup. Seorang remaja boleh dihantar ke kem buruh paksa kerana memiliki pemacu kilat dengan Harry Potter. Terdapat kes diketahui di mana seorang pelajar sekolah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup kerana menonton siri TV. Muzik di negara itu pula bersifat patriotik semata-mata tentang pemimpin, negara dan tentera. Sebarang kandungan dari luar dianggap sebagai racun ideologi. Bagi penyebarannya, hukumannya adalah mati. Sejak darjah 1, kanak-kanak membaca biografi Kim Il-sung, dipaksa melukis adegan kejayaannya dan menghafal ucapan pemimpin. Sejarah diselewengkan, contohnya, didakwa bahawa Kim Il-sung mengalahkan Jepun bersendirian. Semua pertandingan sekolah, lagu dan teater adalah tentang pemimpin agung itu. Pemikiran kritis ditekan sejak usia muda. Malah dalam permainan kanak-kanak, imej musuh, Korea Selatan dan AS, ditanamkan. Di setiap daerah ada bunker dan kebanyakan penduduk tahu prosedur pemindahan. Latihan menghadapi pencerobohan kerap diadakan di sekolah dan kilang. Rakyat diberikan risalah yang menjelaskan cara bertindak ketika serangan nuklear. Ini bukan sekadar paranoia, ia adalah dasar rasmi kerajaan yang meyakinkan rakyat bahawa musuh sudah di ambang pintu. Seluruh kehidupan di negara itu dibina berdasarkan jangkaan perang. Walaupun di hotel, anda tidak berseorangan. Kamera boleh disembunyikan di dalam soket, pengudaraan, panel dinding. Telefon anda boleh diakses, manakala komputer riba anda boleh diimbas. Sebarang keanehan, keluar dari bilik terlalu lama, perbualan aneh atau lambat ditandas, semuanya akan dicatatkan. Kadang-kadang kaki tangan hotel sendiri bertindak sebagai pemberi maklumat. Di sini, maklumat adalah senjata. Malah senyuman pada saat yang tidak sesuai boleh direkodkan dalam laporan. Ribuan rakyat Korea Utara cuba melarikan diri melalui China, berisiko dijual sebagai hamba atau dihantar pulang. Jika mereka ditangkap, mereka akan diseksa, dipenjarakan di kem atau dihukum tembak. Kadangkala seluruh keluarga akan dihukum. Malah mereka yang berjaya sampai ke Korea Selatan hidup dalam ketakutan kerana Korea Utara pernah melancarkan operasi untuk membawa pulang pembelut. Melarikan diri bukan sekadar pilihan untuk bebas. Ia adalah keputusan yang datang dengan harga nyawa manusia. Korea Utara memiliki senjata nuklear dan tidak menyembunyikannya.
Rejim itu kerap melakukan ujian dan mengancam Korea Selatan, AS dan Jepun. Ini bukan sekadar alat pencegah, malah menjadi tunjang kepada seluruh dasar luar mereka. Pihak berkuasa menggunakan ancaman ini untuk mendapatkan bantuan, pembatalan sekatan serta tawar-menawar pengaruh. Dunia tidak tahu dengan tepat berapa banyak kepala peledak yang dimiliki Korea Utara, tetapi walaupun satu sudah cukup untuk menakutkan rantau ini. Korea Utara bukan sekadar sebuah kediktatoran. Ia adalah sistem tertutup di mana segala-galanya terkawal, pemikiran, perkataan, pergerakan. Di sini tidak boleh memilih, membantah atau melarikan diri. Orang luar tidak dibenarkan masuk, rakyatnya pula tidak dibenarkan keluar. Pelancong disajikan dengan satu lakonan. Namun di sebalik tabir, berjuta-juta orang hidup dalam ketakutan mutlak. Jika menarik, langganlah, banyak lagi perkara menarik menanti. Jumpa lagi.